Okey, jom kita nak spot beg kacak anak kepada Datuk Sri Vida. Betul sekali. Cik B dan kacak. Cik B. Macam tu. So ini adalah LV Kipal 25. Okey, harga di dalam RM15,000 sahaja. Saya nak tanya, dia termasuk ke dengan lagu Kami Budak Gen Z? Dia termasuk? Tak pasti, bos. Saya Gen Alpha. Kamu ke Lahir beta? Lahir semalam. Oh iyalah, kamu Alpha. Saya Gen Z lagi. Saya Gen Z. Mana diorang Gen Z? Kamu Alpha, diorang Alpha lah rasanya. Saya Gen Z, bos. Ya. Gen Z sampai 2010. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Alpha? 2011 sampai ke atas. Oh ya. Saya Gen Y lah. Bos Gen Z. Saya muda lagi. Bos level-level Gen Z yang pertama. Saya sini lah. Sini lah. Omat sikit. Omat sikit, kau tu dah jadi 3, aku dah jadi 5. Ampung tuanku. Sambung. Okay, jom. Bag seterusnya pula. Wow, very the hype beaster. So, ini adalah LV Soft Trunk. Macam mana bos tahu ke? semua bag? Saya jual, Aisyah. Saya jual bag. Saya pun jual bag. Okay. Saya meniaga bag, Aisyah. Kamu jual bag, saya meniaga bag. Kamu nak apa? What you want? Okay, so ini adalah LV Soft Trunk, harga dalam RM17,000 sahaja. Macam murah kami, bos. Kan? Macam murah kami kan? Murah kami. So ada colour-colour tu. Kebenaran. Yes, correct. So, kasut dia pun cantik, bos. kedua-dua pasang beg tangan milik kacak anak kepada Datuk Sri Vida. Ya, berapa? Harga dalam RM32,000 sahaja. Memang sesuai lah. Dia pun business owner, tak silap kan? Yang salmon skin tu Tu Cik B. Okey. Alhamdulillah anak Datuk Sri Vida telah melahirkan usahawan dan anak-anak yang berjaya. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.